ke AI ni akan kuasai manusia ataupun benda ni semua mitos je. Guys, ada berita yang menyeramkan guys. Menurut satu kajian daripada World Economic Forum, jelang 2030 lebih 800 juta pekerjaan dijangka akan digantikan dengan AI di seluruh dunia. Tapi yang tu baru permulaan guys. Kau nak tahu apa yang lagi seram? Kau perasan tak? Sekarang ni ada satu trend baru yang aku tengok. Orang buat cerita pendek, short story menggunakan AI. TikTok dah banyak orang buat benda ni. Yang menyeramkan dalam hal ni adalah langsung tak nampak macam AI pun guys. Muka, suara gerak-geri semua nampak real gila. Kali pertama tengok memang ingatkan macam pelakon manusia, tapi bila tengok balik baru sedar guys, itu semua adalah AI. Dulu punya AI, grafik dia memang nampak gila tau, robotik. Tapi sekarang ni dah makin realistik guys. Kadang-kadang tu lepas beberapa saat kau tengok, baru kau perasan, oh ini AI tu sebenarnya, ini bukan orang ni. Kau bayangkan kalau benda ni disalah guna. Aku jadi kaji benda ni sebab aku sekarang ni baru nak start ke arah teknologi. Benda ni agak mengganggu kepala otak aku. So aku start lah buat kajian sikit. So ini hasil daripada kajian aku lah. So benda ni dia takkan lah, maksudnya AI tu takkan kuasai manusia. Sebab berdasarkan kajian yang aku buat, walaupun AI ni makin hebat, tapi dia tetap tak boleh ganti manusia sepenuhnya. Sebab 3 perkara yang paling power yang aku jumpa, yang aku boleh rumuskan lah. Okay? Yang pertama adalah emosi dan kesedaran rohani. AI ni dia boleh tiru ekspresi muka, tapi dia tak boleh rasa emosi tulen daripada seseorang manusia. And then nilai moral dan etika. Manusia ada hati dan nurani dan boleh bezakan yang baik dan yang buruk secara berprinsip. AI ni cuma dia ikut data dan dia tak ada jiwa. So that means kita still in control sebab kita ada soul. Yang ketiga adalah kreativiti dia tidak asli. Okay? AI boleh hasilkan karya seperti mana yang kita minta, tapi idea asal yang ikhlas dan mendalam tu hanya datang daripada manusia je. Robot memang tak boleh. Ini apa yang aku jumpa lah. Aku nak tahu juga korang punya pandangan tentang isu ni macam mana. Korang rasa AI ni ancaman ke ataupun satu peluang untuk kita bekerjasama meningkatkan lagi kita punya kualiti kehidupan? Cuba korang komen kat bawah ni.